Doa utama untuk merawat dan membatalkan sihir perbuatan manusia adalah dengan mengamalkan ayat Ruqyah Syariah, khususnya Surah Al-Muawwidhatain, Surah Al-Falaq, dan Surah An-Nas serta ayat Kursi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa tiada perlindungan yang lebih ampuh melainkan dengan membaca Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas. Berikut adalah panduan doa dan ayat Al-Quran yang boleh diamalkan untuk memulihkan diri daripada gangguan sihir. Pertama, ayat pembatal sihir Surah Yunus, ayat 81 hingga 82. Ayat ini sangat mustajab dibaca untuk memusnahkan ikatan dan pengaruh sihir yang sedang dialami. 2. Surah Al-Muawwidhatain dan Surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas memurnikan tauhid dan memohon perlindungan mutlak Allah. Surah Al-Falaq khusus untuk memohon perlindungan daripada kejahatan makhluk, termasuk sihir wanita penyihir yang meniup pada simpulan tali. Ayat 4. Surah An-Nas memohon perlindungan daripada bisikan syaitan dan jin yang merosakkan manusia. Cara amal, tiup pada tapak tangan selepas membaca ketiga-tiga surah ini. Kemudian sapu ke seluruh badan sebelum tidur. 3. Ayat Kursi Surah Al-Baqarah, ayat 255. Membaca ayat kursi selepas solat fardu dan sebelum tidur. Ayat ini menjadi pendinding diri yang menghalang syaitan atau sihir daripada mendekati anda sehingga waktu pagi. 1, 2, 4. Doa perlindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalkan doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sebanyak 3 kali pada waktu pagi dan petang. Sebutan Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa samiul alim. Maksudnya, dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan bahaya di bumi mahupun di langit, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Panduan tambahan rawatan mandiri. Gunakan air ruqyah. Bacakan ayat-ayat di atas pada air mutlak atau air zam-zam. Kemudian gunakan untuk minum dan mandi. Pasang Surah Al-Baqarah. Sentiasa pasang atau baca Surah Al-Baqarah di dalam rumah kerana rumah yang dibacakan surah ini tidak akan dapat dimasuki oleh tukang sihir. Jaga solat. Pastikan solat fardu dijaga secara konsisten untuk menguatkan benteng rohani. Doa dan ayat pendinding diri dari sihir dan gangguan syaitan. 2 Mac 2019. Doa penunduk sihir Surah Al-Araf ayat 118 hingga 122, Surah Toha ayat 69. 3. Doa pembatal sihir Surah Yunus ayat 81 hingga 82. Doa pagar diri dari orang jahat.